Lagu huruf Sabah Jab Ya ni sesuai untuk murid pra dan murid pemulihan yang tak tahu menulis huruf hijaiyah, dan fokus untuk kumpulan huruf Sa, So, Ha, Ya dan Ja. Nak belajar cara nak menulis huruf Sa, So, Ha, Ya dengan Ja. Okey. Yang pertama huruf Sa dahulu. Lekuk kecil, lekuklah besar. Itu dia huruf Sa, 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 sakit. Kemudian huruf So. Naik bukit, turun bukit. Lekuklah besar. Itu dia huruf So, 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 solat. Kemudian huruf Ha. Turun bukit, pusing-pusing, itu ha depan. Ha tengah bentuk rama, marilah pusing. Ha belakang bentuk kucing, ini mukanya. Ni bentuk muka dia, ada telinga sikit. Kita nak terangkan kepada murid lah. Biasanya murid ni confuse. Ha depan, ha tengah dengan ha belakang. Okey. Kemudian kita nak belajar cara tulis Ya. Ya tunggal, Ya depan, Ya tengah dan Ya belakang. Mari kita tulis Ya bentuk itik. Bila depan dan tengah potong kepala dan ekor. Bila dia potong kepala dengan ekor, jadi Ya kat depan macam ni dan Ya kat tengah macam ni. Dalam huruf hijaiyah, huruf Ya saja yang potong dua ekor. Depan, kepala dan ekor dia. Huruf Ba, kumpulan Ba ya. Ba titik satu bawah, Ta titik dua atas, Sa titik tiga. Nak gemuk sikit. Bila di depan tengah potong ekor dia. Shoo. Shoo tu tanda dia potong. Jadi bila dia potong, Ba macam ni. Kat depan Ta macam ni. Na macam ni. Bila kat tengah pun macam tu juga. Ba. Dia tak ada ekor dia. Ta dan Na. Bila dia di tengah. Ja ni ramai juga yang keliru. Okey. Mari kita kenal huruf. Ada perut. Mana jari kita? Ja pedasnya. Ha. Ayah tidur. Bunyi ha. Mari kita fikir. Sakit tekak. Go. Dapatkan buku aktiviti Sabah Jab Ya. Yang ini saya susun mengikut kumpulan huruf. Yang ini sesuai untuk murid tahap 1 dan pemulihan jawi. Boleh dapatkan sekarang.